Baru 8 hari puasa kita dah photoshoot raya ke tau. Assalamualaikum. Selamat Raya. Sila. Semaya. Ya, selamat Raya jap. So ni backdrop yang pertama. Dalam tu backdrop yang kedua. Okey, nanti aku tunjuk. Korang boleh bermula 1 Mac studio lah. Okey. Kalau benda-benda macam ni kan, studio dekat studio raya macam ni kalau dekat KL memang sangat-sangat famous. Ada macam-macam setup, tapi kalau dekat Terengganu ni tak banyak sangat studio yang buat. Bukan tak ada, tapi tak banyak. Tapi dekat studio lah ni, ini antara yang kita orang cubalah. Okey. Taman Permin Jaya, korang boleh park dekat sini. Dia senang nak akses kalau berkerusi roda ke, tak boleh jalan jauh ke, sebab dia lot rumah. Okey. Dan toilet changing room semua ada. Ya, ball. By the way, inilah dia punya toke. Erin ni aku kenal geng-geng lari. Tapi dia multi talented. Semua benda dia buat. Media dia boleh buat. So ni dia punya boleh kata bisnes baru lah. Walaupun dah buat dekat KL, tapi dekat Terengganu ni baru bertapak semula. Okay. So korang boleh, macam mana kalau nak booking melalui? Nanti kita ada link. So just booking WhatsApp link lah. WhatsApp. Nanti link tu orang boleh klik. Nanti kita post dekat social media. Okay. Studio lah, betul. Yes, And bermula Instagram, TikTok semua di studio lah. .my. Okay. Kalau korang tak reti posing pun jangan risau. Dia orang boleh ajar posing. Ni. Dia orang ni tak reti posing pun ni, tapi okey lah, boleh bergambar dia. Ni tengah posing. Mana kamera? Tak ada kamera. Senyum satu. Sekejap. Senyum satu dulu. 1, 2, 3. Satu. Salam raya sikit. Salam raya. Allah Akbar. Taruh salam sampai. Pandi tak ada. Pandi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Tunjuk raya kata. 1, 2, and 3. One more. 1, 2, and 3. Buat yang lelaki seorang-seorang tak? Oh ya. Ya. Backdrop number 2. Tak apa. Okay, 1, 2, and 3. Senyum sikit. Alright. Uish. Apa dia? Astaga, dok puasa. Nak biskut tiger? Nak cikuk. Oh, tak nak lah. Okay, 1, 2, and 3. Diri pula. Ni kita orang punya Comel lah. sampul raya. Tadi dia pergi depan. Oh ni And Jaafar punya. Kita orang baru hari ni nak jual. Serap. Okay, dah boleh masak dah ni. 2 jam bai. 2 jam ke? Aku sebenarnya dah cakap 2 jam. Lepas tu Fali cakap apa? Dia kata, tanggal gambar ni kejap je kok. Lepas tu dia bukan mari pun. Ni baju raya ke? Tak, baju graduation. Okey. Nak baju raya ni? Alah, membazir pakai baju raya awal-awal. Raya kepak. Oh, raya Nanti kepak. Ke lepas. Ni? Baju raya? Baju raya lepas. Ni? Asal baju raya je sendak Beli. Barunya ni? Ya tak? Bohong ah. Tu? Nampak saya tanya apa? Tahun lepas? Tu? Mu dah kerja dah. Ni tahun ni punya? Tapi yang hari kerja. Hari kerja. Macam nanti ya. Ni? Macam semula nanti baju ini. Tahun lepas ni? 2 tahun lepas. Yo, bulan bintang. Patai. Dapat kereta tak CTR? Tak dapat kereta? Nah. Nanti datang raya dekat Cibana, Uncle bagi duit raya. Ada buat raya-raya ke? Tak adalah. Kita orang buka mungkin raya kedua. Raya kedua tu aku akan sampai balik sini lah. Aku akan raya kedua dah lewat lah. Raya ketiga tu ada full day lah. Sebab ni air kita dah hantar. Ini kita akan hantar.
beberapa meja berbuka. Yang tu, yang tu, yang tu, yang tu. Lepas tu ada satu meja dekat atas. Selamat datang. So table 2 kat tepi tu. Sebenarnya untuk berbuka ni korang boleh pilih meja sebenarnya dekat Cibana ni, ataupun waktu Moreh korang boleh je pilih meja yang mana yang available lah. So macam hari ni ada yang meja dekat atas juga, sebab ada yang duduk atas tak ada masalah, bawah pun boleh. Atau nak duduk dekat bawah payung tu boleh, open yang ni boleh, ataupun meja camping ni pun boleh. Tak ada masalah. Bagi tahu je staff kita. Yang penting booking awal-awal lah, senang sikit. Ini Anja. Anja. Awak ni tidur je. By the way, kita dah ada sampuraya yang terbaru. Inilah dia, sampuraya Cibana. Okey, nampak kan? Selepas tahun kita ada sampuraya sendiri By the way, nampak tak ni? Ni kan Anja yang selalu tidur kan? Ni lah. Nampak? Ni. Ni. Anja. 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 Tengok. Tidur je kerja je. Anja. Dia tak peduli pun. Warna hitam ni Tamci. Tamci dia datang kejap-kejap je. Mana dia? Tadi ada. Untuk korang yang tak tahu, Tamci tu sebenarnya dari awal kita orang construction Cibana ni dah ada. In fact, dia sebenarnya kucing pertama yang kita orang bagi makan dan dia keep coming after that lah. Memang maksudnya Tamci ni lah yang menyaksikan kita orang naik turun. Memang lama dia. Anja tu baru lagi, rasanya dalam 6 bulan kot. Tapi Tamci tu memang dari since day 0 lagi. Okay, selamat berbuka. Ada yang datang pukul 8 nanti, lewat sikit. So dia orang ada yang semayang kat rumah. Okay, sekarang pukul 2 kita pergi Moreh di Tumbuh. Oi. So ni adalah Tumbuh Cafe. Kalau nak cari kopi, memang aku cari kat sini lah. Kopi sini memang sedap. Specialty coffee. So untuk Moreh dia orang ada pasal-pasal lampu. Karaoke kat dalam. Shoo, selamat datang ke Tumbuh Cafe. Miau. 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 Ni kita ada dia punya. Ada iceberg. Iceberg cheesecake. Lepas tu ada cookies. Tak besar sangat tapi the vibes the best lah. Tahu. Dia style rumah Melayu lama. Baik, okey, Beh? Dia ada jual biskut raya. Banyak biskut-biskut raya. Ini dia punya menu dia. Menu. Kenapa? Nak ni hot kan? Hot boleh, ais boleh. Makanan-makanan ni ada lagi? Tak ada. Dah tak ada dah? Korang memang tak masuk Moreh tau? Tak lah kan? Tak lah Tapi okey dah ni, santai. Tapi tu lah, saya kalau sini dirty tapi Janganlah. takut juga. Sebenarnya minum kopi sedap. Lagi lena tidur. Betul, Mai? Alamak. Tak boleh, saya kena simpan esok. Sebab biasa sehari sebelum saya balik KL, saya tak boleh minum kopi. Sebab takut esok punya kopi tak ada efek. Apa? So esok baru saya boleh, sebab esok saya balik KL. Saya biasa balik tengah-tengah malam. Beres. So early tadi main. Tadi main. Bangun. Berapa? You. Kena lelah air. Tak ada CCTV Banyak ada kan? ni tau. Ni. Reza aku. Natang. Dik, buat apa, Dik? Kat mana, Dik? Ini atas jap. Tak lupa. Si Gaji. Sekarang tengah Moreh. So, dah becek sebab kira dia dah tak salah. So, dah becek. And this is Susu. just milk. Aku bungkus je lah.
Pus. Ni. Apa kan nak? Aku tak bubuk. Kah? Kalau dia ni tak ada gaji. Kata suka. By the way, hari ni last day dia. Anak dalam isteri. Masa gaji. Gaji guys. Siapa nak kawan? Saya single. Keep me up. Alah. Ni. Hak ni aku tak depan kali. Okay, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Alah. Okey, kita tukar pot sahur pula. Budak-budak ni nak makan nasi. Ini toke besar ni, toke besar. Bos. Selamat datang kita kedai kecil, ni Abang kecil. budak-budak ni dia nak makan nasi, nak makan berak. Alhamdulillah. Kita bagi sini ya. Sini ya kita tahu buka. Kedai bulan puasa. Buka. Adalah. Tengah hari dah buka. Allah. Tanya sekadar dengan Ya anda bertanya. Allah, dok boleh dah pakai kamera gini. Ni, ya dekat ni. Ni pantai Keluluk. Ni pantai Keluluk ah. Oh, malah dah nampak benda. Ni pantai Keluluk. Ni pantai Keluluk, ni kedai Abe Kitchen. Ia ada nasi lemak, Maggi, apa-apa semua ada. Goreng-goreng. Ni. Tepur gaji. Apa gaji? Ya Allah. Nekan. Mabuklah. Makan ngak sebab mu mari sini. Allah. Sekarang kita nak Kat sini famous nasi lemak. Nak cakap air dia. Nama Masya Ha? Tak tahu saya nak makan. Saya tak makan dah. Ada flower kita tak guna. This is the vibe. Dekat KL tak ada. Makan soto. So ni dia ada ayam goreng, nasi lemak. Janda ada uda. Ni air dia. Allah, teruna ada. Duda. Paling mengiurkan. Baik. Ya, semua potong. Sila. Sini. Nak satu. Ya kan. Lepas tu nasi lembu. Allahu akbar. Sedar dah tu. Nasi lemak ayam. Ayam pula. Tak nak telur. Telur rebus. Ni berapa hari punya sahur ni? 2 hari tak? Oh, ya tambah lagi. Sahur 2 hari terus. 2. Allah, mana ni? Ha? Badan kecil. Sahur makan lagi tak? Buka dah habis ni, tak habis. Ni pukul 3 je sahur. Nanti pukul 5 je sahur makan lagi. Dah tidur dulu lah. Papai balik.